Okay, ni DJI A3S. Dah lama dah simpan. So ini aku nak buka. Ni adalah set entry, RC entry. Buka RC2 Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali. Okay, mantap lah. Ada bag ada bag. Tengok bag dia, aku tak pernah tengok bag dia. Dia dah memang dalam bag lah. Dalam kotak kosong. Kat sini ada install DJI app ni untuk scan app dia. So kita tak tepi, kau akan nampak banyak sangat kotak sini. Kita ada Matrix 350 ni, ada Neo 2. Kita ada Neo 2 kat sini. Neo 2 entry. Ni pun nak jual ke. Aku ada Mini 4 RC2. Kita ada, ini favorite aku. Aku ada hover kat sini. Tu hover. Ni paling simple nak bawa kecil Dan kita ada Avatar 3. Avatar 3 pula. Avatar 360. Kita buka sekejap. Avatar 360. Avatar 360. Avatar 360. Okay, sekarang ni yang aku nak buka ni. Baru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa beg dia. Wah, mantap. Oi, besar drone dia. Orang dah 2026, dah nak habis 2026 baru nak buka. Ni apa? Propeller. Ni apa ni Ni semacam ND ni. ND filter, ni biasa memang jarang pakai. RC3, RC entry. Kita ada charging hub, ada 2 bateri, lagi 1 bateri kat drone ke? Lagi 1 bateri kat drone. Hub. Ni memang kena buka sebab aku ada beli cas untuk kereta je, boleh cas dalam kereta. Kita buka dalam sebab kita ada kerja nak buat, nanti aku akan buka. Bismillah. Ni bateri dia. Okay dah. Dulu bateri biasa 50%. Macam mana nak ampul dia? Tarik je. Macam mana tarik dia? Ayah juga ni. Ni belakang ni ke? Alah. Style lah. Kalau tak memang tak boleh nak buka. Baru tahu Canggih. Tak sini. Dan ni entry. Okay, entry aku akan guna. Untuk mappingkannya aku akan guna entry. Aku tak guna RC2. Guna RC2 macam berat lah. Dia memang best tapi dia berat. Okay, ni entry baru. Kita masuk dalam bag. Nanti kita nak tak ada bateri, nanti aku calon. Ni kita unbox dia dulu. Kita tengok barang-barang So ni masuk dalam balik. Bateri. Dan ni ada apa lagi dalam bag? Tak ada apa. Macam biasa ada kabel untuk remote. Type C rasa ada kat remote. Ni ada manual boot dan stiker dia lah. Bag dah. Rasa tengok USB dia ada tak? USB dia dah ada kat sini. Ya. Ni remote. Okay, ni Type C. Okay, kita akan gunakan entry ni untuk mapping. Okay, kemudian ND ni tak payah buka kot. Aku tak pakai ND sebab aku ada beli satu cover dia punya filter lamp depan ni. Filter for A3S ni UV. Bukan PCL lah, aku pakai UV, bukan PCL. Biasa aku pakai PCL. Ni ND tak tepi. Kita biar dulu. Dah kena makan tikus Ada tikus rumah aku ni. Okay, ni spare propeller pun jarang buka. So kita akan buka dia punya drone. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana buka dia? Mantap ni. Besar lah. Bag dia pun bagus ni. Ini dia.
Entry. Okay, cap dia memang aku ada beli. Cap saja untuk lawa-lawa. Kita akan pakai warna merah ni. Ni kameranya. Kita buka kaki dulu. Besar dah lama tak pegang drone besar. So ni dia A3S di ujung-ujung di 26. TS ni bawah. Bateri ada lagi. Bateri sama tarik ni. Sama. Oh, macam tempat ni tentera punya kapal. Okay, 2 bar. Ni USB Type C. Kita boleh cas kat sini kot. Aku last drone besar portable macam ni aku pakai adalah A2. Mana letak memory card memory card. Okay, dia tak pakai memory card. Dalam ke? Tak ada juga memory card Betul ni sekarang memory card je tak ada. Ke dekat USB ni? Oh, kat USB ni memory card dekat dalam ni. Kat bontot dia Sensor atas 2. Depan kita buka kamera jap. Kamera ni tekan kot. Tekan. Okay. Tak boleh buka pula. Sangkut dah. Selotip ke? Okay, tarik. Oh, dia cucuk bawah ni ada 2 pin ni. Pin ni dia sangkut dekat dia punya lens. Lalu kita buang dia punya ni. Remove the foam before use. Tapi macam punch juga ni. Benda boleh pakai lagi ni. Kamera dia besar sangat Okay, nice. Tu dia. Lupa dia. Sekejap aku rasa aku nak pakaikan dia punya cap. Mana cap ni? Ni cap ni. Tu kita terus pasang lah. Okay, kita buka cap dia. Kita buka. Dapat tisu, dapat kain. Ni cap dia. Ni untuk cover lens saja. Bukan apa. Aku untuk cover dia punya lens ori dia. Kita buka. Okay. Kita boleh terus replace ataupun kena buka yang asal. Kena buka yang asal. Kita buka dulu yang asal. Sekejap Kita buka sekejap. Aku stop sekejap ni, ganggu ni. Mana nak buka dia ni? Pusing. Rotate kot. Oh, rotate gitu je. Oh, dia dah ada cover. Maksudnya tak payah pakai pun tak apa. Ingat macam drone-drone sebelum ni, dia punya lens ni tak ada cover. Apa, kita dah buka. Kita tukar kepada lens yang ni. Pasang. Sing. Bau semua. Handsome sikit. Handsome. Tak tahu sebab dia macam tak ada cover untuk apa, cahaya. Tak apa, nanti kita try fly dulu. Kita tengok ni. Kalau macam ni dia ada cover tepi tu. Tapi ok lah kot. Yang ni kita simpan. Yang original kita simpan. Masuk balik dekat ni. Simpan ini penting. Benda ni penting. Simpan. Kemudian cap untuk kipas dia. So kalau tengok kipas dia, kipas dia open lah. Jenis open ni tu kan. Dia open. Nampak dia punya bingkai. Kalau kita pasang ni dia tertutup sikit. Tu nak kena buka gini biar sejuk. Lawa ke dia pasang atas ke bawah? Aku tak tahu ni pasang atas ke bawah. Dia ada bagi stiker. Okay, dia ada bagi manual. Pasang bawah dulu baru pasang kipas. Okay.
So kita set up kipas dulu. Kipas dalam ni A ada 2. A lagi banyak ni. A ada lagi. B2, A2. Okey. So kita akan ambil 2A, 2B. Kat sini pun dia ada tunjuk nak pasang kat mana. Kita tengok je. Ini macam mana dia bagi. B belakang 1, depan 1. So kita pasang cap dulu. Cap. Pasang cap dulu. Aku pasang cap dulu. Cap. Kita akan buka yang B ni. Pasang kipas dulu. Ni B confirm B pertama pasang sebelah atas. Sap. Sekejap. Aku ni pasang kat bawah. Bagi kamera tengok bawah Okey. Oh, dia tertutup lah. Kemas lah. Okey, B. Sebab kata dekat manual dia, B atas dan B bawah. B lagi 1, B ni B. Tengok dia ada B mention ni. Buka. Lagi 1 nanti aku tunjuk cara nak detect dia. Kita pasang dulu kaki bawah. Okey. Okey, kemudian kita pasang A. A pun dia tunjuk sebelah kiri bawah dan kanan atas. Kita pasang A. Nanti kalau nak tahu betul ke tak tahu, dia aku tunjuk ada cara dia. Kita pasang dulu bawah, tengok kat bawah Sap. Tangki kipas ni pasang Okey. Okey, kipas satu. Kenapa aku suka pakai yang warna merah ni? Tak tahulah ni mitos ke apa. Burung. Burung dia akan ignore warna merah ni. Okey, selain nak tahu cara memasang kipas betul tak betul, kalau kau tengok dekat kipas ni, dia ada bulat ring silver ni kan. Kalau kau tengok dekat setting pun dia akan ada. Ni nampak ring silver putih ni. Kalau yang lain tak ada. Tapi aku dah tutup. Mana-mana lah korang tengok. Okey, kita pasang dulu bawah duduk bawah. Kaki kipas. Ya. Jap. Pusing ke kanan. Okey, selain tu kalau nak tahu pemasangan kipas betul tak betul, kita aku tunjuk. Oren dan oren dia akan bercantum. Nampak tak oren? Nampak ni oren kan? Bertemu dengan oren ni. Yang belakang pun akan sama. Oren dengan oren. Nampak? Dia akan temu. Dia akan tunjuk oren-oren. Okey. Jadi itu saja untuk drone kali ni. Inilah dia Mavic A3S untuk unbox. Aku set up terus dia punya lens cover dan fan punya cover kat sini. Okey, itu saja insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.